Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu ya untuk kita bicarakan panduan solat ketika bermusafir, yang mudah-mudahan menjadi sebab musabab ya bertambah baik amal ibadah kita, dan kita dapat ya tahsin ibadah kita dengan lebih yakin. Baik, seringkali berlaku kesalahfahaman berkenaan dengan solat jamak dan juga qasar ataupun musafir ni apabila seseorang tidak jelas berkenaan dengan istilah musafir, muqim dan juga mastautin. Maka dengan sebab itulah saya bahagikan buku ni. Yang pertamanya berkenaan dengan fahaman-fahaman awal, perkara-perkara awal, kaedah-kaedah awal yang perlu kita fahami sebelum kita masuk pada panduan solat qasar dan panduan solat jamak. Jadi buku ni kita susun dalam tiga perkara penting. Yang pertama, memahami apa itu musafir. Yang kedua ialah barulah pergi kepada panduan solat qasar. Dan yang ketiga ialah panduan solat jamak.
Secara ringkasnya yang dikatakan musafir itu ialah seseorang yang melalui perjalanan 81 km. 81 km ni tuan-tuan merupakan keputusan muzakarah fatwa yang diputuskan di negara kita. Hampir keseluruhan negeri-negeri yang ada di negara kita hari ini telah mengangkat keputusan ini dan menggezetkan 81 km sebagai jarak musafir. Kalau sebelum ni kita pernah dengar 89, sebelum ni kita pernah dengar 98, sebelum ni kita pernah dengar 70. Ya, sebelum ni kita pernah dengar 73.4, sebelum ni kita pernah dengar ada orang kata 46 aja dah boleh musafir. Maka apabila diputuskan dalam muzakarah fatwa peringkat kebangsaan, negeri-negeri mula mempersembahkan kepada sultan masing-masing, ashabul fadilah, mufti-mufti dah persembahkan kepada sultan masing-masing, lalu diangkat keputusan tersebut. Di negara kita 81 km bersamaan dengan 2 marhalah. Tafsiran 2 marhalah tu 81 km. Ini penting juga kita perjelaskan bahawa ia adalah keputusan muzakarah fatwa, supaya kita tidak keliru apabila baca buku-buku lain mungkin yang sebut 89, ada pula yang ambil kenyataan Dr. Wahbah Zuhail 73.4 dan sebagainya. Paling kurang tidak bila kita tahu 89 itulah merupakan keputusan yang telah diambil ni, disepakati oleh ashabul fadilah, mufti-mufti di negara kita. Baik, yang dikatakan musafir ialah seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah ataupun 81 km dan tidak berniat menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam, tidak masuk hari datang dan juga hari keluar, hari pulang. Jadi saya buat CV yang mudah untuk kita faham tuan-tuan. Yang dikatakan musafir ni, apabila kita berada di satu tempat tak lebih 3 hari 3 malam. Mazhab kita, kalau kita masuk siang, keluar juga kena siang. Tengok kat depan ni, kat tangan saya. Okey. CV dia ada kat sini aja. Kita nak kira kita ni musafir ke ataupun kita dah jadi mukim, ada kat tangan ni. Tuhan bagi pada kita. Contohnya seseorang daripada Johor Bahru, dia datang ke Bangi, dia tiba pada hari Isnin siang. Siang apa dia? Ada matahari lah siang. Dia sampai siang. Maka Isnin ni dikira hari ketibaan. Selasa siang malam 1 hari. Rabu siang malam hari kedua. Khamis siang malam hari ketiga. Maka Jumaat dia kena keluar siang. Sebab dia sampai siang, Jumaat dia kena keluar siang. Kalau dia buat rancangan, Jumaat malam baru nak bertolak balik, maka dia dah jadi mukim. Jadi CV-nya ada kat tangan kita aja. Sampai siang, keluar pun siang. Sampai malam, keluar malam. Kalau keluar lebih daripada malam, maksudnya besoknya, maka dah dikira lebih hari. Seseorang daripada Sarawak datang ke Bangi, nak daftar anak dia di IPG, contohnya, ambil masa duduk sini beberapa hari. Dia tiba pada hari Sabtu malam, maka Ahad siang malam 1 hari, Isnin siang malam hari kedua, Selasa siang malam hari ketiga, Rabu dia boleh keluar malam. Kalau dia keluar Rabu siang tak ada masalah lah. Rabu dia boleh keluar malam. Kalau dia bercadang nak keluar Khamis siang, maka dia dah dikira mukim. Dia dah dikira mukim. Itu cara untuk mudah kita fahami hari masuk dan juga hari keluar. Ada setengah orang dia masih keliru, dia mesej kita, dia kata, Ustaz, saya bertolak hari Isnin. Kita kata kita tak kira bertolak hari apa. Yang kita kira ialah berada di tempat sampai itu bila. Saya bertolak hari Isnin, kemudian saya sampai di Kelantan, kata dia Selasa pagi. Duk kira Isnin tu buat apa?
kiranya kira Selasa lah. Ya, Selasa siang. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengambil perjalanan 1 hari. Macam soalan tadi. Ada orang 10 hari tak sampai lagi. Ya. Maka 10 hari itu perjalanan. Kekal dalam musafir. Ya, saat tiba di satu tempat, baru kita nak kira. Kita ni jadi mukim kah, kita jadi ya orang musafir. Ya. Dengan kaedah tadi. Baik, yang kedua ialah mastautin. Kena faham. Kenapa kadang-kadang 2 beradik, tiba-tiba abang buat jamak qasar di rumah ayah. Adik kata mana haji, balik kampung pun buat jamak qasar. Ya. Sedangkan adik tak buat jamak qasar. Ya. Kenapa? Kerana perbezaan antara 2 beradik tadi pada masalah ya, pada masalah mastautin. Ya. Abang dah beli rumah di Bangi, dah niat mastautin di Bangi. Maka saat abang balik ke Penang, dia baliknya ke Penang tadi itu hanya sekadar kita katakan ziarah keluarga dan sebagainya, maka dia berstatus musafir kerana dia sudah ada watan dia sendiri. Ya. Tempat dia mastautin sendiri. Nabi kita SAW tinggal di Mekah 53 tahun. Lahir di Mekah, membesar di Mekah, berdakwah di Mekah, berkerjaya dan berkeluarga di Mekah. Kemudian baginda SAW berpindah ke Madinah dan memilih kota Madinah menjadi watan baginda. Ya, Nabi kita pilih Madinah tu jadi watan kepada dirinya. Maka dengan sebab itulah bila baginda SAW datang ke Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, dalam peristiwa ya umrah qada, Nabi kita telah melakukan solat qasar di kota Mekah. Sedangkan kalau nak dikira lama tinggal, Mekah Nabi tinggal 53 tahun. Ya. Tapi Nabi kita pernah melakukan solat qasar dalam Masjidil Haram. Melakukan qasar solat asar. Selepas selesai 2 rakaat Nabi kita tulis belakang, Nabi kata pada orang Mekah, sempurnakan solat kalian, saya orang musafir. Ya. Maka di situ jelas menunjukkan kepada kita apabila seseorang telah pun memilih satu tempat menjadi watannya, maka tanah kelahirannya sendiri pun akan jadi tempat asing bagi diri dia. Ya, akan jadi tempat asing bagi diri dia. Jadi mana-mana yang datang daripada negeri yang lain, datang ke negeri Selangor, dah pilih Selangor ni menjadi watan, maka saat dia balik kampung pada hari raya dan sebagainya, selama dalam tempoh musafir, masih boleh jamak qasar. Ya. Tetapi bagi orang yang belum ada watan, ya, anak-anak kita yang belajar di institusi pendidikan, ya, mereka hanyalah berstatus mukim di tempat tersebut. Mukim ialah orang yang tinggal lebih daripada had musafir dan bercadang akan meninggalkan tempat itu. Lebih daripada had musafir itu bukan 5 hari 6 hari. Lebih itu boleh jadi 10 tahun. Ya? Lebih itu boleh jadi 10 tahun. Asalkan lebih daripada had musafir. Saya Ustaz dah 10 tahun di Bangi ni. Tapi pencen dia balik kampung. Ya. Orang yang macam tu maksudnya apa? Kampung dia kekal sebagai watan dia. Maka Bangi ini hanya mukim saja bagi dia. Ya. Maka orang yang macam ni lah bila dia balik ke kampung halaman dia, dia tak boleh buat jamak qasar waktu dia dah tiba di kampung halaman. Sebab dia kembali ke watan asli dia. Ya. Maka perumpamaan dia sama macam anak-anak kita yang duduk di asrama. Ya, belajar di UiTM Arau, kemudian balik ke rumah ayah di Shah Alam. Maka UiTM Arau jadi mukim dia, rumah ayah di Shah Alam jadi watan dia. Dia hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Ya, jadi dalam buku ni saya semua buat contoh-contoh bentuk situasi tuan-tuan supaya lebih mudah difahami. Ya, saya buat contoh dalam bentuk situasi. Itu yang berlaku 2 beradik tiba-tiba hukum berbeza. Adik masih dihukumkan berwatankan rumah ayah kerana hanya bermukim di tempat lain. Abang disebabkan dah pun ada watan dia sendiri. Maka bila dia balik ke rumah ayah, dia jadi orang musafir.
Ya, maka sebab itu abang boleh buat solat jamak qasar, adik tak boleh. Contohnya. Ya. Asas dia apa? Kena faham yang ni dulu. Mana satu mukim, mana satu musafir, dan mana satu ya, yang dikatakan mastautin. Kat sinilah bila kita gagal faham, itu yang menyebabkan jadi banyak kekeliruan yang berlaku. Baik, yang berikutnya ialah berkenaan dengan musafir ni bila dikatakan mula musafir. Ya. Seseorang dianggap bermula musafir apabila dia keluar daripada kawasan dia. Ya. Kawasan ni tuan-tuan macam-macam tafsiran para ulama. Cuma pendekatan saya waktu saya ambil buat buku ni, saya ambil pendekatan ulama-ulama yang kemudian ni yang beranggapan tiap-tiap tempat yang sudah ada pentadbiran dia sendiri, lokaliti dia sendiri, dia sudah dianggap sebagai ya, tempat sendiri. Ya, contohnya kita katakan di bawah Masjid Hasanah ni ada berapa taman perumahan. Ya, yang tiap-tiap taman perumahan tu dah ada surau dia sendiri. Cuma Jumaat aja datang himpun kat sini. Ya, dah ada surau sendiri, dah ada kita katakan ya, deretan rumah kedai sendiri. Ya, bahkan ya, nak keluar masuk pun ada auto gate, orang luar tak boleh mudah-mudah masuk. Ya. Maka pada ketika itu tiap-tiap kawasan tadi itu sudah dianggap ada pentadbiran dia sendiri. Maka pada ketika itu keluar saja daripada pagar auto gate dia tu, dia sudah dianggap sebagai musafir dengan syarat tempat tuju lebih daripada 2 marhalah. Ya, dengan syarat tempat tuju lebih daripada 2 marhalah. Ke depan ni mungkin ya, perumahan pun kita dah banyak rumah Soho, rumah yang ada shopping kompleks, yang ada kita katakan ya, pejabat-pejabat, yang ada pentadbiran sendiri. Maka tiap-tiap kompleks perumahan tu nanti dia akan jadi seperti kita katakan lokaliti sendiri. Sebab orang luar tak boleh masuk mudah-mudah. Maka pada saat mereka keluar aja daripada kawasan perumahan dia, ya, walaupun masih dalam qaryah Jumaat, ya, tetapi lokaliti dia dah keluar, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang musafir. Dengan syarat tempat tuju dia nak pergi lebih 81 km. Ya. 81 tu tuan-tuan ialah jarak yang ya, yang betul-betul, bukan jarak ya, yang menyimpang. Ya. Ini dia tekan meter kereta pusing bangi je 81. Ya, bukan. Ya, tak boleh macam tu. Ya, mesti tempat tuju pertama yang dia nak sampai mesti dah 2 marhalah. Ya, pemandu Grab contohnya Bangi nak pergi ke KLIA belum 81. Ya, belum 81. Maka dia daripada Bangi pergi ke KLIA tak boleh jamak qasar disebabkan apa? Belum 81. Ya, maka dia daripada KLIA masih dalam hal keadaan orang mukim. Ya, disebabkan apa? Belum berstatus musafir. Tiba-tiba dia kena hantar, ya, dia kena hantar, kita katakan penumpang pergi Kuala Pilah. Ya, bertolak daripada KLIA pergi Kuala Pilah, dia sudah jadi orang musafir. Maka saat dia dah jadi orang musafir, pada ketika itu dia pusing serata tempat pun dalam status musafir. Mestilah perjalanan pertama nak pergi itu musafir. Ya. Seseorang nak balik Shah Alam, ya, pelajar-pelajar IPG Bangi, ya, nak cuti balik ke Shah Alam. Bangi ke Shah Alam tak sampai 81, ya, tak sampai 81. Tetapi sebelum balik cuti akan ada dulu perkhemahan 2 malam di mana? Port Dickson, ya, di Port Dickson. Bangi ke Port Dickson juga tak sampai 81. Ya. Tetapi kalaulah daripada Bangi pergi Port Dickson, pergi ke Shah Alam sampai tak? Sampai. Maka pada ketika itu dia kena niat nak balik Shah Alam, cuma singgah di Port Dickson 2 malam. Ya. Maka jarak itu dikira. Ya, jarak tadi itu dikira. Pada ketika itu saat mereka berada di Port Dickson, boleh melakukan solat jamak qasar sebab dikira jarak sampai apabila dihitung kira ya, Bangi ke Port Dickson, Port Dickson ke Shah Alam. Ya.
Ulama mengatakan bahawa jarak itu mestilah jarak yang bukan dalam hal keadaan kita sengaja mencari rukhsah. Tetapi dalam hal keadaan memang kita akan menekuni jalan tadi disebabkan program ataupun kita katakan singgah dan sebagainya. Kita nak pergi satu tempat, bila kita tekan aja Google Map, dia tunjuk pada kita ada 3 laluan. Ada 3 laluan. Bangi ke Pedas Linggi ada 3 laluan contohnya. Bila tekan aja satu laluan dia tunjuk 69, tak cukup. Satu laluan lagi pula map tunjuk 83, yang ni cukup. Satu lagi pula dia tunjuk 60 saja. Maka pada ketika itu kata para ulama, kalau sengaja pilih jalan yang jauh dengan tujuan untuk jamak qasar, hukumnya tak boleh. Kalau sengaja pilih. Bila dia keluar tertera pada paparan skrin kita tu 3 laluan, yang ni 69, yang ni 60, yang ni pula 83. Maka pada ketika itu kita pilih yang ni lah, sebab yang ni boleh jamak. Yang macam tu tak boleh. Melainkan pemilihan jalan yang jauh tadi itu bukan tujuan untuk jamak, tetapi apa juga tujuan yang lain yang harus pada syarak. Kita pilih jalan ni lah sebab jalan ni akan lalu restoran sate tulang. Nak singgah makan sate tulang dulu. Maka boleh. Kita pilih jalan ni lah. Jalan ni walaupun jauh tapi selamat. Maka alasan dia pilih jalan jauh kerana selamat. Kita pilih jalan ni lah walaupun jauh cepat sampai. Maka dia pilih jalan jauh dengan alasan cepat sampai. Yang ni memang 60 aja tapi jalan berliku-liku. Menyeramkan contohnya. Maka dia pilih jalan jauh kerana alasan nak selamat. Maka dibolehkan. Apa juga alasan yang harus pada syarak, boleh. Tapi kalau semata-mata pilih jalan yang jauh kerana tujuan untuk melakukan jamak qasar, ulama mengatakan dia masuk dalam hukum tatabbu'ur rukhas. Sengaja mencari-cari rukhsah yang hukumnya haram. Hukumnya tak boleh. Baik, pada halaman kelima buku ni tuan-tuan, seseorang itu juga dianggap keluar daripada lokaliti dia, kawasan dia apabila dia dah pun 11 kilometer daripada tempat dia berada. Ini contohnya bagi masalah-masalah orang yang tidak mengetahui batas sempadan sesuatu tempat. Contohnya kita bermusafir ke negara orang, ke tempat orang, kita tak tahu keluasan kawasan qaryah dia. Maka pada ketika itu yang diambil kira dan diputuskan dalam muzakarah fatwa, saya tengok negeri Kedah pun dah angkat pandangan ni, Perak pun dah ada, Johor, Selangor, Kelantan, dah pun ambil pandangan ni, iaitu apabila seseorang bertolak aja 11 km dia sudah dianggap musafir. Ini bagi mereka yang tidak tahu had sempadan kawasan. Selama mana kita tahu had sempadan kawasan seperti perbatasan, kita katakan tembok ataupun sungai yang memisahkan antara dua tempat, maka itu sudah dianggap keluar daripada kawasan. Bagi mereka yang tinggal di kawasan Felda contohnya, maka Felda ni dia ada pintu gerbang. Selamat datang ke Felda Soeharto, almarhum Soeharto. Jadi bila lepas saja sempadan, lepas saja pintu gerbang, dia sudah dikira sebagai orang musafir dengan syarat tempat tuju dia lebih daripada 2 marhalah. Baik, yang berikutnya ialah bila musafir batal. Sebab kalau batal musafir bermaksud kita tak boleh buat jamak qasar. Maka dengan sebab itulah perlu mengetahui sebab musabab batal musafir. Yang pertama, batal musafir apabila kita kembali ke tempat kita bertolak. Seseorang bertolak daripada Ipoh pergi Pulau Pinang, 2 hari di Pulau Pinang masih musafir. Perjalanan Pulau Pinang balik ke Ipoh masih musafir. Sampai aja kawasan kediaman rumah dia di Ipoh, maka tamatlah pemusafiran, jadi mukim dia.
apabila masuk kembali ke tempat dia memulakan perjalanan. Ya, semata-mata balik aja ke tempat tinggal dia, maka dia dah jadi orang yang mukim. Yang berikutnya berniat, berniat kembali ke tempat memulakan perjalanan sebelum sampai 2 marhalah. Contohnya, seseorang keluar daripada Shah Alam nak pergi ke Pulau Pinang. Tiba aja di Rawang, dapat panggilan jiran rumah dia meninggal. Maka pada ketika itu dia pun buat keputusan tak jadilah pergi ke Penang sebab nak balik tengok jiran yang meninggal. Maka pada ketika itu batallah musafir saat dia berniat nak patah balik. Maka kalaulah dalam perjalanan daripada Rawang nak balik Shah Alam, contohnya masuk Zohor, maka Zohor tu dia dah tak boleh buat solat qasar. Disebabkan pemusafiran dia dah batal dengan dia berniat nak patah balik ke Shah Alam. Sebab apa? Jarak antara Shah Alam ke Rawang belum 2 marhalah. Belum 2 marhalah. Maka dengan semata-mata berniat nak balik saja, dan dia bergerak balik, maka batallah musafir dia. Sebab tujuan dia bukan nak pergi Rawang, tujuan dia nak pergi Penang. Itu semata-mata niat nak balik aja dah batal musafir. Seseorang nak pergi ke Terengganu contohnya melalui jalan penerbangan daripada Bangi ke KLIA pergi ke Terengganu. Dia tiba di KLIA jam 1. 1 petang. Maka penerbangan jam 3 petang. Masuk aja Zohor, dia solat Zohor, jamak dan qasar. Selesai solat jamak qasar, baru pergi nak check in, tiba-tiba dimaklumkan penerbangan ke Kuala Terengganu ditangguhkan kerana banjir. Contohnya. Maka pada ketika itu, dia pun berazam untuk patah balik semula ke Bangi disebabkan penerbangan dibatalkan pada hari tersebut. Maka solat Zuhur dan Asar yang dia buat tadi tu dah dikira sah. Kerana waktu dia buat memang dia dalam status musafir. Musafir dia batal lepas dia selesai semayang. Maka walaupun dia patah balik sampai ke Bangi ni baru pukul 3 petang, Zuhur masih ada. Ulama mengatakan Zuhur dia tak perlu ulang semula. Masuk Asar nanti pun Asar dia dah tak wajib solat lagi disebabkan dia melakukan solat secara jamak tadi dalam situasi dia memang orang yang layak melakukan solat secara jamak dan qasar. Musafir dia batal lepas dia selesai solat. Itu penting kena tahu tuan-tuan. Bila musafir batal. Yang berikutnya halaman yang ke-10. Apabila niat bermukim selama 4 hari ataupun lebih. Semata-mata niat aja nak tinggal di tempat tuju kita tu lebih daripada had musafir. Lebih daripada had musafir. Abu bermusafir dari Cyberjaya ke Johor Bahru untuk menghadiri kursus selama 7 hari. Yang ni kadang-kadang saya dapati masih ada yang tersilap tuan-tuan. Kita yang anjurkan kursus banyak-banyak ni kadang-kadang kita heran. Kenapa Asar ramai tak turun semayang? Sedangkan kursus 2 minggu. Kursus 2 minggu. Kita yang organizer yang menguruskan kursus ni sampaikan sewa dewan untuk tempat semayang berjamaah. Tiba-tiba jemaah tak ada. Piasak tinggal tak ramai ni. Maghrib kita pun tanya, tuan-tuan tak turunkah? Ustaz, kami kan musafir. Kata dia. Kami kan musafir, jadi 3 hari awal kami buat jamak lah. Ini salah faham tuan-tuan. Sebenarnya bila dah panggilan kursus 2 minggu, bagi tahu isteri pun abang pergi kursus 2 minggu, log kehadiran pejabat pun, IDMI pejabat pun bagi tahu 2 minggu, sampai saja kita dah jadi orang mukim sebab kita berniat akan tinggal 2 minggu. Bukan musafir lagi. Ini dia kira 3 hari awal free. Masih boleh lagi buat jamak qasar.
Masuk hari keempat baru dia nak buat tamam. Itu kesalahpahaman yang masih ada. Nak kata banyak kita tak ada data. Tapi ada memang kita jumpa. Ya, memang kita jumpa. Sebenarnya orang yang macam ni dia tiba saja di tempat tuju dia dah jadi orang mukim. Dia hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Ya. Ada pun orang yang yang boleh awalnya 3 hari dia jamak qasar, macam masalah pada muka surat sebelah. Ya, muka surat sebelah. Roslan bermusafir dari Cyberjaya ke Johor Bahru selama 3 hari untuk menziarahi saudaranya yang sakit. Niat awal nak pergi ke Johor Bahru hanya 3 hari saja. Bagi tahu anak-anak, abah dengan mak nak pergi Johor tengok pakcik sakit 3 hari. Ya. 3 hari je niat. Bermaksud dia memang status musafir sebab niatnya hanya 3 hari. Ya. Ketika telah tiba dan berada di sana, Roslan berniat untuk terus tinggal lagi seminggu kerana saudaranya itu sakit tenan. Masuk hari ketiga, isteri tanya, bang, kita nak balik bila ni? Ya. Kata dia, tengok pada yang sakit ni rasa kesian pula, kita stay lah lagi 3 hari. Ya. Waktu dia niat nak tambah hari, waktu itulah batal musafir. Waktu yang dia berniat nak tambah hari itu. Pada waktu itulah batalnya musafir. Maka bermula daripada dia berniat nak tambah hari, dia dah jadi orang mukim. Sebelumnya dia masih berstatus musafir. Yang macam ni lah tuan-tuan. Orang yang pada awalnya dia jamak qasar. Ya, tiba-tiba batal musafir baru dia buat solat tamam. Ya. Yang berikutnya ialah had keberadaan orang musafir. Tadi saya dah tunjukkan pada tuan-tuan dalam bentuk planner yang ada pada jari. Ya. Masuk siang keluar siang, masuk malam keluar malam. Saya dah tunjukkan dah. Ya, kemudian pada halaman 12, 13, 14 ni adalah petunjuk-petunjuk berkenaan dengan had keberadaan seorang musafir tidak boleh lebih 3 hari 3 malam. Ya, halaman yang ke-15 tu kita buat dalam bentuk jadual. Hari masuk dan juga hari keluar. Ada setengah orang dia pening juga tuan-tuan. Sebab dia pergi baca buku lain, dia kata buku lain beritahu Ustaz, siang malam ni tak kira macam ni. Kita kira siang malam ni pukul 12 tengah malam. Pening. Ya, ada pula orang dia tanya kita pula, Ustaz, kita nak kira macam mana? Kan masuk maghrib tu dah kira hari lain. Sudah. Masuk maghrib dah kira hari lain. Saya sampai siang hari Isnin Ustaz, tapi maghrib kan dah jadi Selasa. Pening. Ya. Jadi pening. Ya. Maka untuk mereka yang pening-pening macam tu tuan-tuan, ya, ambillah pandangan kedua dalam mazhab kita, iaitu tak payah kira hari masuk hari keluar yang macam saya tunjuk tadi, tetapi kiralah 21 waktu kita berada di tempat tersebut. Tengok pada halaman 19. Ya, Imam Taqiyuddin As-Subki dalam ikhtiarat beliau mengatakan bahawa had keberadaan seorang musafir di satu-satu tempat tak boleh lebih 21 waktu. Ya. Kalau lebih 21 waktu maka jadi mukim. Itu pandangan kedua dalam dalam mazhab kita. Ya. Jadi boleh kita jadikan sebagai pegangan bagi mereka yang pening-pening nak kira hari masuk hari keluar. Kira sampai bila dan kira jumlah waktu solat yang saat kita berada di tempat tersebut. Kita tengok halaman 19. Fatin sampai ke Labuan daripada Kuala Lumpur pada jam 10 pagi hari Isnin. 10 pagi hari Isnin ada waktu semayang? Belum ada. Bermaksud Zohor nanti baru kira waktu pertama. Ya. Zohor waktu yang pertama, Isnin Zohor waktu pertama, Isyak Isnin waktu keempat. Subuh Selasa waktu kelima, Isyak Selasa waktu ke-9. Subuh Rabu waktu ke-10, Isyak Rabu waktu yang ke-14. Ya, subuh Khamis waktu yang ke-15,
Isyak Khamis waktu yang ke-19. Ya, subuh Jumaat waktu yang ke-20, ya, Zuhur Jumaat waktu yang ke-21. Maka dia boleh berada sampai Zuhur saja. Kalau dia kata asar nanti baru nak keluar, maka pada ketika itu dia jadi mukim. Ya, pada ketika itu dia jadi mukim sebab lebih daripada had keberadaan musafir mengikut pandangan ni, iaitu lebih daripada 21 waktu. Tapi kalau dia nak keluar zuhur contohnya, dia semayang zuhur di tempat tu, dia jamakkan dengan asar, tak jadi masalah. Yang diambil kira ialah keberadaan di tempat tersebut 21 waktu, bukan dikira jumlah solat yang dia buat. Ya, keberadaan dia tu 21 waktu solat. Ya, jadi dia jamakkan dengan asar, selepas jamak baru bertolak, tak jadi masalah. Ya, jangan tunggu masuk asar baru nak bertolak. Itu dah dikira lebih 21 waktu solat. Jadi untuk mereka yang sukar nak kira hari masuk hari keluar, sebab dia tengok buku ustaz ni buat jadual macam ni, tengok buku ustaz ni buat jadual hari masuk hari keluar macam ni, tengok pula orang ni kata kan beralih hari itu pukul 12 tengah malam. Ya, saya bertolak Sabtu ustaz. Sabtu tu bertolak pukul berapa? Pukul 4 pagi. Ya. Kalau ikut buku saya ni maksudnya tu masih Jumaat malam. Ya. Sebab kita kira siang malam tu, siang ada matahari, malam tak ada matahari. Ya. Kalau ikut cara penulisan saya ni. Ya. Tetapi ikut cara orang lain pula, dia kira pukul 12 tengah malam pula. Ya. Beralih hari. Jadi penin. Ya. Untuk mereka yang sukar. Ya. Nak kira hari masuk hari keluar, kerana perbezaan-perbezaan tadi, cukup dengan dia ambil pandangan 21 waktu solat. Kerana kata Imam Taqiyuddin As-Subki, Nabi kita pernah melakukan solat ketika baginda berada di suatu tempat bernama Abtah dalam 21 waktu solat. Ya, masih lagi dalam hal keadaan Nabi kita solat qasar, kerana masih dalam status musafir. Itu bahagian yang pertama daripada buku kita ni, berkenaan dengan kaedah-kaedah dalam kita memahami apa itu musafir, mastautin dan juga mukim. Kemudian yang berikutnya halaman 20, 21, 22 dan 23 adalah berkenaan dengan had masa paling panjang seorang musafir boleh melakukan jamak qasar, iaitu selama 18 hari 18 malam. Yang ni tuan-tuan, dia bukan pada musafir biasa. Yang ni pada orang yang ada masalah, dia terhalang daripada bertolak. Ya. Saya bagi contoh, jemaah haji berkumpul daripada Nilai, daripada Negeri Sembilan, daripada Putrajaya, semuanya berkumpul di hotel Movenpick di KLIA. Tujuan kumpul kat situ ialah pengurusan akhir haji sebelum berlepas. Ya, di KLIA. Tiba-tiba jemaah haji ini dimaklumkan penerbangan ditangguhkan. Bila? Besok. Bila? Besok. Selama mana besok? Mereka dalam status apa? Mereka dalam status orang yang sedia nak bertolak. Sedia nak bertolak. Ya. Yang kedua, mereka bukan dalam mood santai. Ya. Dan yang ketiga, mereka bukan niat nak tinggal di hotel Movenpick lebih daripada had musafir. Sebab asalnya hanya sekadar transit sebelum bertolak pergi melaksanakan haji. Ya, niat asal tak lebih 3 hari. Kemudian dia juga dalam hal keadaan nak segera bertolak. Dia juga bukan dalam hal keadaan santai. Ya. Santai macam mana? Santai apabila contohnya lah dah 7 hari dah duk jamak qasar ni. Ya, hari ke-7 pergi tanya tabung haji, bagi tahulah sungguh-sungguh. Ya, bila nak bertolak ni? Ya, dah 7 hari duk tidur hotel ni. Kata orang tabung haji mungkin lagi 3 hari. Bila dia tahu mungkin lagi 3 hari, apa jadi? Dia telefon anak dia, lambat lagi lah, datang ambil ibu ni, nak pergi basuh baju dulu. Ya. Yang sebelumnya semua duk packing elok aja sebab bila-bila masa aja boleh bertolak. Ya. Tetapi apabila tahu lagi 3 hari nak bertolak,
dia dah dalam situasi tidak sedia, tidak lagi kita katakan nak bersegera, maka pada ketika itu batal musafir. Selama mana dalam situasi besok, mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok, maka boleh sampai 18 hari 18 malam. Itu hanya khusus bagi orang yang nak segera bertolak tapi tak dapat bertolak. Ulama mengambil dalil daripada kejadian peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi kita solat qasar saat Nabi kita berada di Mekah 18 hari. Ya, kerana baginda dalam hal keadaan sedia nak bertolak pulang tetapi tertangguh disebabkan situasi dan juga keadaan. Okey, yang berikutnya barulah kita masuk pada panduan solat qasar. Solat qasar ni tuan-tuan, solat 4 rakaat yang diringkaskan jadi 2. Jangan pula duk pandai-pandai pergi buat maghrib 2 rakaat. Ya, kita dengar kita rasa lucu, tapi saya jumpa 2 kes tuan-tuan. Saya jumpa 2 kejadian. Bila duk bawa kitab ni pi daurah, ada seorang datang jumpa, Ustaz, saya nak confirm balik dengan Ustaz. Kata nak haji nak confirm apa? Macam ni Ustaz. Saya dulu dia kata pi umrah ikut dengan si Fulan, dia bagi tahulah ya. Si Fulan ni bagi tahu kita ni kalau nak buat jamak, afdal buat jamak takhir. Afdal buat jamak takhir. Sebab apa afdal buat jamak takhir? Sebab kalau buat jamak takhir, maghrib 2, isyak 2. Kalau buat jamak takdim, maghrib 3. Ya, si Fulan ni bagi tahu dia. Maka sejak saya pergi umrah dengan dia, balik mari saya memang jamak takhir lah Ustaz. Sebab saya duk syok maghrib buat 2. Ya, ini tuan-tuan. Ya, ini. Ya, satu kejadian. Satu kejadian lagi, ada seorang haji beritahu mereka ni buat rombongan pergi Uzbekistan. Ya. Orang pergi Uzbekistan ni orang have-have lah tuan-tuan, bukannya orang saja-saja macam kita ni. Ya. Jadi haji ni jadi imam, jamak takhir. Haji ni jadi imam. Ya. Solat maghrib dululah. Bila haji bangun ke rakaat ketiga, jemaah belakang subhanallah, tegur. Dia kata kenapa tegur pula? Maghrib memang 3. Dia pun teruskan saja. Dia tak ikutlah teguran tu sebab dia tahu, dia yakin dia dalam keadaan dia yang betul. Selesai sembahyang maghrib, ya, dia orang tanya, Haji, kenapa buat maghrib 3? Kita kan jamak takhir. Kalau jamak takhir, maghrib 2. Tu dia tuan-tuan. Ya, itu satu kejadian lagi. Bermaksud memang ada yang tersalah faham macam tu. Ya, sedangkan qasar ni tak boleh kecuali solat yang 4 rakaat saja. Ya, jangan duk cuba-cuba pergi duk buat maghrib 2 pula. Ya, itu 2 kejadian yang saya dapat langsung daripada jemaah yang bertanya, jemaah yang bercerita. Ya, maka yang dikatakan solat qasar ialah solat yang diringkaskan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, dengan syarat-syarat dia. Qasar dia tak ada sebab kecuali musafir tuan-tuan. Dia tak ada sebab lain. Ya, kecuali ya musafir saja. Kalau jamak dia ada banyak sebab. Qasar tak ada sebab kecuali musafir saja. Ya. Maka dengan sebab itulah penting kita tahu tadi bila musafir batal. Sebab bila batal musafir dah tak boleh qasar. Ya. Ada seseorang tengah sakit di hospital, ya. Sungai Buloh dia telefon, Ustaz, pakcik sakit ni. Ya, jadi nak tanya, semayang ni kalau nak tunggu anak-anak datang pukul 5, Zuhur payah nak buat. Ya, boleh tak pakcik jamak qasar, dia kata, Zuhur dengan asar ni. Ya, kita bagi tahu dia, pakcik, ya, syafakallah, mudah-mudahan Allah bagi sihat. Ya, yang boleh jamak saja. Ya, dalam keputusan muzakarah fatwa kebangsaan dibolehkan jamak semayang kerana sakit. Yang boleh jamak saja. Tapi disebabkan orang kita kalau sebut jamak dia tambah qasar. Jamak qasar, jamak qasar. Maka dia tanya pun, tanya boleh tak ni? Saya nak jamak qasar semayang ni. Saya kata qasar tak boleh. Jadi Zuhur kena buat 4, asar pun kena buat 4. Jamak saja boleh, qasar tak boleh.
Tak boleh Ustaz, tak boleh. Sebab qasar khusus untuk musafir saja. Jadi dia kata kalau saya nak musafir, kalau saya nak qasar juga, pakcik kena sewa ambulans 81 km dulu kata. Ya. Baru boleh jamak qasar. Ya. Jadi kalau duduk atas katil itu saja, ya, status sakit jamak saja. Qasar tak boleh. Ya. Baik, pada halaman yang 27 dan 28 tu tuan-tuan, ada 11 syarat sah solat qasar. Yang pertama ialah musafir bukanlah musafir yang asi, musafir yang maksiat. Musafir jadi maksiat ni dia ada banyak sebab, antaranya kerana tujuan. Ya, kerana tujuan. Ya, nak pergi melakukan maksiat, berjudi dan sebagainya, maka pada ketika itu pemusafiran dia jadi musafir maksiat. Yang kedua, musafir jadi maksiat juga semata-mata kerana perbuatan musafir itu saja dah dianggap maksiat. Ya, tular dalam media sosial kita beberapa tahun yang lepas, seorang suami kata, wahai si Fulanah binti Fulan, awak keluar daripada rumah pergi melaksanakan umrah dengan si Fulanah, saya tak izinkan, awak isteri saya. Ya, maka pada ketika itu tuan-tuan, walaupun tujuan umrah tu ibadah, tetapi semata-mata keluar daripada rumah tanpa izin suami tadi sudah dianggap maksiat, maka dia tak boleh jamak qasar dalam perjalanan. Ya, kerana musafir dia tu musafir yang haram tanpa izin suami dia. Itu contoh, semata-mata bergerak aja dah jadi maksiat. Bukan sebab tujuan baik nak buat umrah, tapi jadi maksiat kerana apa? Tak dapat izin daripada suami dia. Ya, maka musafir yang macam tu musafir yang tak boleh melakukan solat qasar dan juga solat jamak. Begitulah juga orang yang haim, orang yang tak ada tempat tuju. Mesti tahu tempat tuju, nak pergi mana. Ya, mana ni haji? Saya ni Kajang Pak Malau, Kajang Merempat Ustaz. Seluas hamparan bumi dan seluas langit memayungi, kaki saya sampai. Masya Allah. Ya. Hidup ini bermusafir ke hari akhirat. Masya Allah. Dia duk buat macam tu. Ya. Duk buat bahasa sastra macam tu. Jauh mana berjalan pun tak boleh jamak qasar. Sebab tak ada tempat tuju. Orang yang macam ni dinamakan haim. Orang yang tak tentu hala. Tak tentu arah. Ya. Dan haim ni dihukumkan maksiat. Sebab buang masa, buang duit, buang segalanya. Ya. Yang kedua, solat fardu 4 rakaat saja. Jangan duk pandai-pandai pergi buat solat lain qasar. Ya. Yang berikutnya tahu tempat tuju, tadi kita dah bagi tahu. Yang berikutnya jarak 2 marhalah 81 km. Yang berikutnya tidak berimam kepada orang yang solat tamam. Ya. Orang musafir tak boleh ikut berimam dengan orang yang tamam. Kalau dia ikut berimam dengan orang yang tamam, dia kena buat solat tamam. Tamam ni lawan pada qasar. Ya. Qasar 2 rakaat, tamam 4 rakaat. Walaupun dia datang imam sedang tahiyat akhir, maka kalau dia takbiratul ihram ikut aja pada imam sembahyang zuhur, maka dia kena buat tamam. Dia tak boleh buat qasar. Disebabkan apa? Dia berimamkan orang yang solat tamam. Dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga disebutkan oleh Khatib Syirbini dalam Mughni Muhtaj, ditanya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kenapa orang musafir kalau mereka solat sama-sama mereka buat 2 rakaat. Tetapi kalau mereka ikut solat dengan orang tempatan, mereka buat 4 rakaat. Kata Abdullah bin Abbas, demikianlah sunnah. Maka itulah ketetapan syarak yang ditunjukkan daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Maka orang musafir kalau ikut solat dengan orang tempatan, dia kena buat 4 rakaat. Dia tak boleh buat 2 rakaat. Ya. Tidak sah kalau dia buat 2 rakaat. Baik, yang keenam, tidak mengikut kepada orang yang diragui apakah dia seorang musafir atau mukim. Sebab itulah bila kita singgah di mana-mana tempat persinggahan orang musafir,
kalau kita nak dilantik jadi imam pada ketika itu, kita sunat bagi tahu, tuan-tuan, insya-Allah saya nak sembahyang asar qasar. Maka jemaah yang lain tahu imam ni orang musafir. Barulah mereka boleh ikut. Ya. Maka dengan sebab itulah berlakunya berbilang-bilang jamaah di tempat persinggahan orang musafir. Kerana masing-masing orang musafir tak kenal antara satu sama lain. Kalau mereka nak mengikut, mereka kena buat tamam. Sebab tak kenal antara satu sama lain. Maka pilihan dia ialah buat jamaah dengan kumpulan masing-masing. Ya. Maka berbilang-bilang jamaah di tempat orang musafir, hukum dia harus. Ya, hukum dia harus. Kerana apa? Membolehkan mereka berjamaah sama-sama mereka kerana masing-masing orang musafir tak kenal antara satu sama lain. Antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Yang boleh tu tuan-tuan berbilang-bilang jamaah, bukan berbilang-bilang semayang seorang. Ya. Yang kita duk perhati tengok di tempat-tempat singgah orang musafir ni, dia buat kesimpulan mudah, semayang seorang. Ya. Hukum semayang seorang tu makruh. Kerana apa? Meninggalkan solat berjamaah. Maka ulama mengatakan lebih afdal buat 4 rakaat berjamaah daripada qasar seorang diri. Maka kalau kita sampai jemaah dah ada, ya, kita juga bukan orang yang nak cepat, ikutlah berjamaah tapi buat 4 rakaat. Ya. Lainlah kalau kita orang yang nak segera, maka terangkat hukum makruh tadi kerana kita orang yang nak segera. Ya. Tapi kalau saja-saja pilih buat seorang dalam hal keadaan ada peluang jamaah, maka hukum dia makruh. Ya, hukum dia makruh. Kerana lebih afdal solat berjamaah 4 rakaat daripada qasar seorang diri. Yang berikutnya niat qasar dalam takbiratul ihram. Niat qasar mesti dalam Allahu Akbar. Sahaja aku solat fardu zuhur qasar. Ya. 2 rakaat tunai mengikut imam, yang tu sunat. Ya, yang tu sunat saja. Cukup sekadar sahaja aku solat fardu zuhur qasar. Dah cukup. Itu kadar yang wajib dalam Allahu Akbar. Saya sebut ni tuan-tuan nak tolong orang yang payah niat. Orang yang mudah niat silakanlah. Ada sampai sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Ya, dia boleh, silakanlah. Ya, semua tu sekali dirangkumkan dapat dalam Allahu Akbar. Tapi ada orang yang tak dapat. Bila kita bagi tahu yang afdal dalam takbiratul ihram ni 2 harakat, Allahu Akbar tu yang afdal. Ada yang mai pegang tangan. Ustaz, sungguhkah yang tu afdal? Sungguh. Kalau buat panjang boleh. Alhamdulillah lega. Ya, kita kata buat panjang boleh. Ya, alhamdulillah lega. Sebab apa? Saya kalau panjang tu baru sahaja aja Ustaz, aku pun belum. Tu dia. Ya. Saya kalau panjang tu baru sahaja aja kata dia, aku pun belum. Ya. Saya nak kena panjang sikit baru boleh dapat semua. Ya, tak apalah, bolehlah. Boleh panjang sampai 14 harakat. Ya. Bagi orang yang payah nak hadirkan niat. Ni kita nak tolong ni tuan-tuan. Yang kedua, kita kena ambil tahu bahawa niat jamak tak syarat dalam takbiratul ihram. Kesian tuan-tuan, budak muda jadi imam kawan-kawan ni. Ya, keluar handphone duk baca niat. Ya, masuk handphone dalam poket, Allah, separuh keluar handphone balik tengok. Lupa, panjang sangat. Kawan-kawan belakang dah angkat dah, tiba-tiba stop balik. Sebab apa? Imam pun berhenti. Ya. Sebab apa? Punca dia ialah dia duk ingat nak kena hafal semua tu. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya asar. Ya. Imam kerana Allah Ta'ala. Dia duk ingat tu. Sedangkan niat jamak tak syarat dalam takbiratul ihram. Kalau jamak takdim, niat jamak sepanjang-panjang solat yang kita sedang buat, zuhur ataupun maghrib, hadir dalam hati aku niat jamak takdim, selesai. Ya.
Waktu semayang zuhur sahaja aku solat fardu zuhur qasar. Ya, selesai baca Fatihah baru niat aku niat jamak takdim. Dah. Dalam rokok ke, dalam sujud ke, dalam i'tidal ke, boleh niat jamak. Selama mana kita dalam solat zuhur, selama mana kita dalam solat maghrib. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, kita dalam perjalanan masuk zuhur. Bila azan aja zuhur, kita beritahu anak-anak, okey sekarang dah masuk waktu zuhur, kita sama-sama niat aku tangguhkan zuhur dalam asar. Itulah takhir, tangguh. Ya, dalam asar. Maka singgah satu tempat nanti nak semayang, niat jamak dah berlaku dah. Waktu tadi, waktu kita niat tangguh tu. Maka waktu nak semayang, niat jamak hukum dia sunat saja, bukan wajib. Dalam jamak takhir. Ya. Dalam takbiratul ihram, niat jamak hanyalah sunat, bukan wajib. Itu untuk ya, untuk jamak takhir. Ya. Zuhur, niat zuhur saja qasar. Asar, niat asar saja qasar. Sudah cukup. Ya. Ini kadang-kadang disebabkan dia ikut panduan solat jamak qasar yang ditampal di surau-surau RNR. Itu yang baca lafaz niat panjang tu. Ya. Itu yang duk baca lafaz niat panjang tu. Ya. Majmu'an ilaihil asr. Ya. Dan sebagainya. Ya. Yang ke-8 ialah berkekalan niat qasar hingga beri salam. Mestilah dia tu dalam status orang yang kekal niat qasar. Daripada awal solat sampai akhir ingat dia ni niat nak buat qasar. Maka kalaulah tengah-tengah semayang tiba-tiba datang syak. Tadi niat qasar ke niat tamam? Niat qasar ke niat tamam? Tanya orang sebelah qasar ke? Mana boleh tanya? Ya? Kita sendiri punya niat. Ya? Maka pada ketika itu wajib buat tamam. Ya? Wajib buat tamam apabila dia tidak jazam dengan niat. Yang berikutnya tahu keharusan qasar dan cara melakukannya. Maksudnya dia tahu hukum-hukum yang melibatkan solat qasar ni. Peraturan-peraturan dia. Syarat-syarat sah dia. Ayat dan sebagainya macam mana yang kita belajar hari ini. Yang berikutnya ialah kekal. Solat di luar kawasan dia bermukim dan tempat yang dia dikira sebagai musafir. Mestilah solat tu dalam status dia orang yang dalam keadaan musafir. Maksudnya apa? Dah keluar kawasan dan masih dalam status musafir kerana musafir tidak batal. Kalau batal musafir maka tak boleh. Yang berikutnya kekal dalam musafir sehingga selesai solat qasar. Kekal dalam keadaan apa? Dalam keadaan musafir. Kalaulah tengah-tengah semayang jadi mukim. Ada dua keadaan tengah semayang boleh jadi mukim. Yang pertama disebabkan dia semayang di atas kenderaan yang bergerak. Seseorang akan berada di Pulau Langkawi selama sebulan kerana latihan dalam perkhidmatan. Contohnya. Ya. Maka tiba saja di JT Langkawi dia dah jadi orang mukim. Sebab dia niat akan tinggal sebulan di sana. Di atas feri dia semayang. Ya, qasar. Asar niat qasar. Bangun rakaat yang kedua. Ketibaan di Pulau Langkawi. Selamat datang ke Pulau Mahsuri. Masya Allah. Ya. Maka pada ketika itu dia kena tahu. Niat qasar dia dah batal. Disebabkan apa? Dia dah jadi mukim. Maka zuhur tadi dia kena teruskan jadi 4 rakaat. Zuhur tu dia kena teruskan jadi 4 rakaat. Disebabkan apa? Jadi mukim ketika sedang solat. Yang kedua, seseorang boleh jadi mukim juga ketika sedang solat apabila dia berniat nak tambah hari. Macam cerita Roslan tadi daripada Cyberjaya, pergi ke Johor Bahru, ziarah adik dia yang sakit, niat asal 3 hari aja. Tengah-tengah Roslan duk semayang zuhur, dia niat, alah stay je lah seminggu. Contohnya, ya. Tengah-tengah duk semayang tu, ya. Dia pergi niat, tak apalah, stay je lah seminggu lagi. Maka pada ketika itu, jadilah dia orang mukim tengah-tengah semayang. Pada ketika itu zuhur yang dia niat qasar dia kena buat 4 rakaat.
Kerana niat qasar dah batal disebabkan apa? Jadi mukim ketika sedang solat. Itu maksud dia. Ya, dua keadaan bagaimana orang yang solat tengah semayang tiba-tiba jadi mukim. Ya, sama ada kerana kenderaan yang bergerak ataupun kerana semata-mata niat dia untuk tinggal lebih hari. Maka pada ketika itu dia akan jadi mukim. Lagi 2 minit. Ya. Tinggal lagi 2 minit. Ya. Kita masuk pada tajuk jamak. Jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya. Jamak takdim apabila zuhur kita buat, ya, asar kita buat dalam zuhur, isyak kita buat dalam maghrib. Jamak takhir apabila zuhur kita tangguh dalam isyak, zuhur kita tangguh dalam asar, maghrib kita tangguh dalam isyak. Ya. Dari segi afdal, tuan-tuan, ulama mengatakan afdal buat jamak takhir daripada jamak takdim. Ada setengah orang dia buat naratif bimbang. Saya tak nak, Ustaz, buat jamak takhir. Takut kalau mati kat jalan. La ilaha illallah. Kalau mati pun apa masalahnya? Bukan Tuhan tak tahu. Ya, bukan Tuhan tak tahu. Kita dah niat takhir. Bukan kita saja tak nak semayang. Ya. Jadi ulama mengatakan afdal buat jamak takhir sebab apa? Kerana yang pertama, jamak takhir tidak syarat tertib. Nak buat zuhur dulu boleh, buat asar dulu boleh. Jamak takdim wajib tertib. Ya, jamak takdim wajib tertib. Kena zuhur dulu baru boleh buat asar. Sebab asar tumpang zuhur. Kena maghrib dulu baru boleh buat isyak. Sebab isyak tumpang maghrib. Ya. Itu. Jamak takhir tidak wajib tertib. Jamak takdim wajib tertib. Yang kedua, jamak takhir tidak wajib mualat. Tak wajib berturut-turut. Selesai aja zuhur, kena cepat-cepat bangun buat asar. Itu jamak takdim. Tak boleh berselang waktu dengan jarak yang cukup untuk 2 rakaat sembahyang. Kalau berselang waktu aja, maka batal jamak. Itu jamak takdim. Jamak takhir tidak syarat wajib mualat. Boleh walaupun tidak berturut-turut. Selesai aja sembahyang zuhur, jamak takhir, asar tak buat lagi. Anak menangis, layan anak dulu, pergi beli es krim dulu. Kemudian nanti sambung pula sembahyang asar. Boleh. Selama mana sepanjang waktu asar yang ada adalah waktu sembahyang. Ya, jamak. Maka ya tak syarat berturut-turut. Maka jamak takhir lebih mudah. Terutamanya kalau kita nak latih anak-anak kita dengan ilmu jamak qasar, kita nak bagi taklimat lagi, kita nak bagi pedoman lagi, elok dengan jamak takhir. Kerana jamak takhir tak syarat berturut-turut. Jamak takhir, tiap-tiap solat itu mustaqillah binafsiha. Tertegak dengan diri dia sendiri. Tidak menumpang pada hukum solat yang satu lagi. Tuan-tuan, jamak takdim bahaya dia kat mana? Kalau zuhur batal, asar ikut batal. Kalau maghrib batal, isyak ikut batal. Tu jamak takdim. Ya? Okey, sekumpulan orang buat jamak takdim, sembahyang maghrib 3 rakaat, selesai aja bangun pula buat isyak 2 rakaat, waktu pergi minum-minum, jemaah bagi tahu. Imam perasan tak tadi? Maghrib, imam baca Fatihah tak cukup ayat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim tak baca. Ya. Kawan ni kata, sungguhlah tak baca tadi. Kawan ni pun sungguhlah tak baca. Kenapa tak tegur? Kami tak tahu. Ya, tak tahu nak tegur. Ya. Jawapan mudah dia tak tahu. Ya. Maka pada ketika itu jelaslah solat maghrib tidak sah. Maka isyak juga ikut tidak sah. Kena ulang dua-dua sekali. Itu jamak takdim. Ya, jamak takdim. Jamak takhir, kalau maghrib batal, ulang maghrib saja. Kalau isyak batal, ulang isyak saja. Ya, tak wajib ulang kedua-dua. Maka dengan sebab itulah jamak takhir lebih mudah dan afdal untuk dilaksanakan. Saya rasa cukup sekadar itu. Mohon maaf terlajak 3 minit. Ya. Wallahu a'lam.
satu masjid, walaupun jarak antara dua masjid dekat, itu dah dikira keluar kawasan. Ya. Surau pun begitu juga. Ya, sama. Kalau kondominium pun begitu juga. Ya, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau mudahnya kita faham, ya, guru-guru kita beritahu apabila tempat tersebut sudah ada pentadbiran dia sendiri. Ya, taman perumahan dia tu ada, kita katakan rukun tetangga sendiri, persatuan penduduk sendiri, ada kita katakan ya pentadbiran sendiri. Maka pada ketika itu dia keluar saja daripada kawasan dia, sudah dianggap terasing daripada kawasan-kawasan lain sebab dia dah ada pentadbiran dia sendiri. Maka pada ketika itu dia sudah dianggap sebagai musafir apabila jarak perjalanan yang bakal dia tempuh lebih daripada 2 marhalah. Wallahu a'lam. Ustaz, soalan kan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak bertanya, kalau kita berusaha contohnya, saya dari Bangi nak ke Pontian. Lepas tu saya berusaha di sana selama 3 hari. Lepas tu saya meneruskan perjalanan ke Johor Bahru. Adakah masih dikira musafir? Okey, baik. Baik, selama mana seseorang berada di satu-satu tempat tidak lebih daripada had keberadaan orang musafir 3 hari 3 malam tadi ataupun 21 waktu yang kita katakan tadi, maka dia masih berstatus musafir walaupun setahun berjalan. Ya. Tadi ke Pontian contohnya 3 malam, kemudian daripada Pontian pergi pula ke Johor Bahru 3 malam, daripada Johor Bahru naik pula ke Muar 3 malam, daripada Muar naik pula ke mana, Tampin pula 3 malam contohnya, maka semua tu masih dalam status musafir sebab belum batal musafir. Ya, belum batal musafir. Ya, ada jemaah dakwah dia datang ke Bangi ni tuan-tuan 3 malam. Kemudian cukup 3 malam dia pergi pula Teras Jenang 3 malam pula. Cukup 3 malam di Teras Jenang dia pergi pula ke Putrajaya 3 malam pula. Daripada Putrajaya dia pergi pula Cyberjaya 3 malam pula contohnya. Maka selama mana belum berada di satu-satu tempat lebih daripada had keberadaan musafir, musafir yang pertama belum batal. Ya, walaupun setahun berjalan 3 malam 3 malam 3 malam setahun. Ya, maka masih belum batal musafir. Wallahu a'lam. Ya tuan. Yang perjalanan nak pergi dan balik itu macam mana tak? Sebab ada saya dapat maklumat 5 hari je kan, 3 hari itu ni, tapi yang pergi 1, balik 1, mana campur 2, 5. Ini ustaz yang mengajar fiqh lah, jadi saya nak ada. Sama lah tu, yang saya mengajak pun sama juga. 3 hari 3 malam tu kan penuh, kan saya kata tadi masuk siang. Yang siang keluar siang, itu yang lagi 2 tu. Jadi 5 lah. Ya, tidak termasuk hari datang dan hari keluar. Ya. Tapi yang penuh ni 3 hari 3 malam penuh yang saya tunjuk contoh tadi tu. Satu lagi saya contoh lah, kalau macam saya selalu buat umrah ni, jalan jemaah tu kan, mana-mana tu kata saya Seri Kemangan, sepadan tu adalah Sedang UPM. Ya. So target saya jamak takdir lah dekat Sedang, itu dikira musafir lagi kan, lepas tu habis. Ya, betul. Sebab Ustaz kata ni mukim kan. Ya. Sebab saya Seri Kemangan tu dekat ini Sedang. Boleh Ya, selama mana kita belum masuk ke kawasan kita. Bayang kat stesen Petronas. Ya. Boleh kan? Nah, masih boleh. Sebab nak ambil yang tak clear tadi tu, Abdal. Ya. Okey tak? Saja nak clear. Okey. Ustaz, Ya tuan. satu soalan. Kalau kita ada 3 tempat, kita daripada point A ke point B ke point C. Tapi kita daripada point B tu ke point C tu, dia lalu lintas jalan rumah kita, tapi kita tak masuk rumah. Jadi macam mana kiraan? Dia kalau hanya sekadar abur ataupun murur, maka dia tak dikira masuk kawasan. Ya, contohnya lah ya, anak-anak UIA ya, nak balik ke Kelantan, ya, mereka naik bas di stesen Duta contohnya. Ya,
Nanti bila balik Kelantan dia akan lalu juga, kita katakan Sungai Cincin dia akan lalu juga, kawasan berdekatan dengan UIA, hanya sekadar lalu saja. Maka itu tidak dianggap sebagai masuk ke kawasan pemukiman dia. Lainlah kalau singgah makan dulu, itu baru dikira masuk ke pemukiman. Jadi dia daripada Kelantan contohnya, dia cadang nanti nak buat jamak takhir di stesen Duta. Maka bas daripada Kelantan itu lalu juga kawasan Gombak dan juga kawasan kita katakan Sungai Cincin, kawasan UIA tadi. Tapi bas tak berhentinya di Duta. Contohnya, maka pada ketika itu sekadar berlalu macam tu aja tak dianggap batal musafir. Ustaz, ada soalan daripada TikTok. Jamak takhir afdal waktu pertama atau kedua? Macam mana? Jamak takhir afdal waktu pertama atau kedua? Jamak takhir afdal. Afdal buat waktu pertama atau kedua? Saya pun tak faham soalan tu. Tadi dah cakap kan, mana jamak takhir boleh buat yang mana satu dulu kan. Macam mana? Jamak takhir tu waktu tu mana satu dulu boleh. Macam ni Ustaz. Soalannya, kita jamak takhir asar dengan zuhur contohlah. Jamak takhir waktu asar. Mana yang afdal? Sembahyang asar dulu atau sembahyang zuhur dulu? Tadi kan kita dah bagi tahu bahawa hukum tertib tidak wajib dalam jamak takhir. Tetapi tertib itu dihukumkan sunat dalam jamak takhir. Walaupun kita tangguhkan zuhur buat dalam asar, maka afdalnya kita buat zuhur dulu, kemudian baru kita buat asar, kerana menjaga tertib. Namun dari segi hukum, tertib tak wajib dalam jamak takhir. Contohnya lah, kita singgah masjid, orang tengah semayang asar, kita langsung ikut asar. Selepas asar baru kita pergi buat zuhur. Hukumnya boleh. Disebabkan apa? Tak syarat tertib dalam jamak takhir. Cuma tertib itu afdal sahaja. Wallahu a'lam. Ini soalan terakhir. Imam Megat dah tunggu tu. Okay. Ini untuk orang yang mungkin berkhidmat, khusus berkhidmat di hospital lah, Ustaz. Orang yang bertugas di hospital. Sama ada doktor ataupun staf dia lah. Kalau dia buat prosedur, satu operation lah senang. Masa dia masuk operation tu, belum masuk zuhur. Masuk zuhur. Tapi habis operation tu, dalam masuk asar, nak sampai maghrib. Tu apa yang perlu dibuat tu kat situ? Berkenaan dengan jamak, jamak ni tuan-tuan, dia bukan hanya sebab musafir saja. Ada jamak disebabkan sakit, ada jamak disebabkan perlakuan dalam ibadah haji, ada jamak juga disebabkan apa? Tugas-tugas keselamatan. Dalam muzakarah fatwa kebangsaan diputuskan bahawa doktor-doktor dan petugas-petugas keselamatan boleh melakukan jamak untuk sembahyang mereka. Doktor dia nak masuk dia bilik bedah, pembedahan bermula jam 1. Pukul 1 tu zuhur tak masuk lagi. Tapi nanti bila tamat pembedahan pula dah pukul 6 petang contohnya. Maka pada ketika itu, dia pada waktu masuk aja waktu zuhur, dia niat aku tangguhkan zuhur dalam asar. Maka selesai pembedahan nanti, barulah dia melakukan solat zuhur dan juga solat asar secara jamak. Yang boleh jamak saja, qasar tak boleh. Jamak saja. Begitulah juga kadang-kadang pembedahan mengambil masa sampai berjam-jam lama. Lebih daripada 6 jam. Pembedahan mula jam 2 petang. Maka masuk zuhur 1.10, dia dah sembahyang zuhur, jamak takdim dengan asar. Sebab dia tahu nanti asar pun tak habis lagi pembedahan. Kalau ikut kebiasaan. Maka bila rupa-rupanya masuk maghrib pun tak habis lagi pembedahan. Contohnya. Maka asar dah selesai sebab dia dah jamak tadi, jamak takdim. Maka maghrib pula dia niat aku tangguhkan maghrib dalam isyak. 9 malam baru selesai, maka pada ketika itu maghrib dan isyak jamak takhir. Jadi itu jamak disebabkan melaksanakan tugas-tugas keselamatan. Kalaulah dikiaskan pada orang sakit. Kalau orang sakit yang hanya dengan maslahah dirinya sendiri boleh melakukan jamak, maka ulama mengatakan
orang yang nak menyelamatkan orang sakit lebih patut diberikan maslahah untuk jamak. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu dan mudah-mudahan ada kebaikan. Ada lagi? Last. Tak apa, soalan sama macam tadi. Oh, sama. Tak apa. Okey. Kalau kesalahan yang melibatkan sampai tidak sah macam maghrib buat 2 tadi itu kena qada lah. Ya. Ya. Selama ni dia dok buat jamak takhir sebab dia syok maghrib 2 rakaat. Ya, maka pada ketika itu jelas solat maghrib dia tu tidak sah. Maka wajib dia qada pada kadar mana yang dia ingat. Ya. Dia kena qada. Wallahu a'lam. Ustaz, nak sambung tadi mengenai apa ni yang beriman hospital tu. Kalau ada satu keadaan dia kena buat satu prosedur tu segera. Kemudian masa dia nak buat tu sudah masuk waktu Zuhur. Tapi dia tak sembahyang Zuhur. Boleh tak dia buat sebab dia nak buat benda tu segera, operation ni segera. Jadi dia buat operation. Jadi Zuhur tu tak buat, dia buat dalam masa waktu Asyar. Boleh tak macam tu? Jamak jugalah. Masih boleh jamak. Jamak takhir lah. Takhir. Ustaz, ni paling last. Assalamualaikum Assalam. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, kalau misalnya kami bermusafir, tapi sekarang keadaannya duduk hotel. Jadi kita rasa boleh sembahyang biasa kan, tamam. Ikut waktu. Mana yang lebih afdal? Sama ada kita nak qasar ataupun jam ikut waktu. Biasa. Okey. Kita bermusafir memang status musafir, tapi musafir kita pergi Masjidil Haram. Takkanlah kita nak buat sembahyang jamak qasar kemudian waktu sembahyang kita tak pergi kan? Contohnya lah. Maka dalam situasi yang macam tu memanglah afdal kita hadir tiap-tiap waktu untuk kita melakukan solat secara sempurna di Masjidil Haram. Itu lebih utama lagi kerana kemuliaan tempat dan fadilat-fadilat berjamaah dan sebagainya. Tapi soalan daripada puan yang bertanya tadi sekadar berada di hotel aja. Ya, kalau sembahyang tiap-tiap waktu rasa lebih selesa daripada sembahyang qasar. Kita ambil maklum bahawa solat qasar dan jamak ni tuan-tuan hanyalah rukhsah. Hanyalah rukhsah. Rukhsah bermaksud keringanan. Ya, rukhsah ini selamanya ialah hanyalah keringanan saja. Mengambil azimah, azimah ialah buat tiap-tiap waktu. Azimah ialah buat secara tamam. Ulama mengatakan mengambil azimah lebih afdal. Jadi kalau ada orang buat pilihan, dia tak nak qasar, dia tak nak jamak, dia nak buat tiap-tiap waktu dengan sempurna, silakan. Cuma satu saja, kalau dalam hati dia rasa tak suka pada jamak, tak suka pada qasar, sekarang ni jalan dah elok ustaz, R&R pun dah banyak, apa lagi nak qasar, leceh-leceh qasar ni, apa lagi nak jamak, buat sembahyang sempurna ajalah. Dalam hati ada rasa tak suka pada qasar dan jamak, ulama mengatakan pada ketika itu afdal buat qasar dan jamak untuk buang dan kikis perasaan tak suka pada sunnah Nabi tadi. Ya. Adapun hukum asal afdal melakukan secara azimah, maksudnya ya secara tamam ataupun secara tidak jamak. Ya, wallahu alam. Ustaz minta izin. Al-akhir ba'da al-akhir insyaallah. Minta izin sikit je, ada persoalan orang lain. Ya. Dia ada beberapa rumah sepanjang musafir. Dia ada beberapa biji buah rumah sepanjang musafir. Adakah rumah dia ni dia boleh terus jamak qasar? Okey, ya. Kita kena tengok watan kita kat mana, kemudian mukim kita kat mana. Ya. Mukim bagi seorang isteri adalah mukim bagi suami. Ya. Maka kalaulah seorang suami, contohnya seorang suami ada 4 isteri di 4 negeri. Ya. Maka dia nak pergi ke setiap rumah isteri dia tu, dia hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Bila dia tiba di rumah isteri dia, maka pada ketika itu dia dah jadi orang mukim. Disebabkan apa? Mukim bagi isteri adalah mukim bagi suami. Begitulah juga sebaliknya.
Tapi kalau hanya rumah kosong saja, ya, saya ada satu rumah Ustaz di Putrajaya, ada lagi satu rumah di Port Dickson contohnya, rumah kosong saja, ya, yang tidak ada ahli keluarganya di situ, maka dia masih lagi dalam status musafir sebab bukan mukim, ya, pada tempat yang hanya ada harta dia saja, tetapi dia bermastautin di tempat lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi kita pada petang ini. Alhamdulillah, sambutan menggalakkan daripada para penonton, daripada hadirin. Alhamdulillah, kita faham susah nak dapat peluang ni. Jadi siapa yang berminat boleh follow Ustaz Hazri. InsyaAllah akan ada daurah Ustaz kat mana-mana. InsyaAllah akan ada daurah. Jadi seperti yang disebut di awal tadi, siapa yang ada rujuk buku tu, kalau nak pinjam boleh tinggallah, nanti urus dia akan ambil. Jadi siapa yang ada mencatat dan nak beli boleh bayar je dekat belakang tu. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan sambung terus dengan buku yang lain pula, iaitu Amalan Pembuka Pintu Langit oleh Imam Muda Megat. Jadi Imam Muda pun dah sampai dan kita akan terus mulakan selepas ni lah. Jadi jazakumullah khairal jazak diucapkan kepada ustaz dan para hadirin. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafrah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi jangan ke mana-mana. Seminit lagi kita akan mulakan. Imam Muda Megat pun dalam perjalanan nak sampai ni. Jadi untuk ke tandas, silakan bagi rehat dulu. Nak tengok-tengok buku dekat belakang boleh. Jadi jangan ke mana-mana. Kita teruskan dengan acara seterusnya. Okey, Assalamualaikum.
سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين أما بعد. Terima kasih berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Khairul Raziqin selaku pengerusi majlis, yang dihormati barisan panitia program, penganjur program, tuan rumah, pengurusan Masjid Al-Hasanah, pihak Galeri Ilmu dan juga seluruh ahli dan kuasa Festival Muhibbin dan seterusnya kepada para hadirin, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama duduk di dalam satu majlis. Mudah-mudahan mengundang barakah. Majlis yang kita hidupkan ini ialah majlis zikir mengikut kepada sunnah Nabi SAW yang Allah SWT berbangga-bangga kepada tiap-tiap yang duduk di dalamnya. Nanti akan ada hadis kita bacakan di hadapan tentang kelebihan orang yang duduk di dalam majlis zikir. Salah satu daripada amalan membuka pintu langit ialah duduk di dalam majlis sambil dia menantikan solat. Walaupun kita ni taklah sampai nak tunggu solat zuhur mungkin barangkali, tapi sifat kita ini dari sudut duduk di dalam majlis zikir itu sama, ada persamaan. Baik, bagi yang ada kitab, boleh sama-sama kita lihat satu persatu tajuk-tajuk di dalam buku ini. Pertamanya, amalan pembuka pintu langit ini satu buku yang saya himpunkan dalamnya beberapa hadis Nabi SAW yang bertujuan untuk membawa para pembaca kepada beramal dengan penghayatan. Sebab kadang-kadang amalan yang kita buat di dalam buku ni dah terbiasa sehari-hari. Bukan kita tak pernah buat. Kita dah biasa buat. Tapi kita tak tahu fadilat dia. Atau mungkin kita tak tahu kelebihan dia. Lalu bila kita baca buku ini, kita huraikan satu persatu. Kesungguhan kita dalam beramal tu akan jadi meningkat. Kerana apa? Kerana kita tahu fadilatnya. Bagaimana dengan amalan ini boleh menghubungkan kita dengan makhluk yang di langit. Bagaimana dengan amalan ini boleh menjadi sebab kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ya. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan mari kita lihat kepada muka surat yang pertama yang bertajuk Kehebatan Langit Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat ke atas, bila kita mendongak ke atas, kita lihat di luar sana keadaan langit yang bercahaya kebiru-biruan. Ya. Kalau waktu cuaca cantik, awan tak berapa nak banyak, kita nampaklah warna biru-biru tu. Tapi kalau contohnya 2, 3, 4 hari ini banyak jerebu je, kita nampak color dia agak bercampur-campur sikit. Bercampur-campur sikit. Bila waktu malam kita tengok gelap pula.
dan dihiasi dengan bintang-bintang. Jadi sebenarnya langit ini hakikatnya warna apa? Ya, warna apa? Pernah tak kita cuba untuk cerap atau kita cuba untuk nak mengetahui hakikat langit itu macam mana? Dan apa yang kita lihat itu betul ke langit ataupun dia